owner NVX ni datang untuk servis VT. Sekali kita buka, nah ambil benda lain yang kita jumpa. So macam biasalah, owner NVX ni datang and then kata nak servis CVT. So kita try dulu motor dia, nak kata punca untuk servis CVT ni. So bila kita bawa, kita dah full throttle, tapi masalah motor hanya boleh pergi ke 40 je paling laju. Padahal dah full throttle dah ni. So aku tak puas hati. So kita bawa masuk bengkel, kita check apa yang tak kena dengan motor ni. Aku full throttle hanya boleh pergi 41 je. Sakitnya hati aku. So macam biasalah, kita sediakan kerusi, kain lap bekas sebab aku sakit kaki ni, baru main kaki. And then cordless lah. So kita buka macam biasa bahagian CVT, kita tahu apa punca motor ni, top speed terus hilang, drop terus power. So macam biasa kita buka cover dia, and then kita buka cover air filter, and then kita buka mangkuk dia macam biasa semualah. Kita tengok air filter dia pun elok lagi, tembak angin ni boleh pakai lagi ni. And then macam biasalah kita buka skru puli depan, and then skru puli belakang, and then kita cabut. Pandangkan motor ni pun owner baru lepas hantar, ini kita baru lepas try. So memang agak panas, aku terpaksa pakai kain. Panas pun kalau tak pakai kain. Bila kita buka, kita perasan something yang pelik lah. Asal beraya bahagian CVT dia ni. So bila kita tengok sampai ke belakang beraya ni, ini semua punca daripada minyak yang leaking daripada bahagian oil seal ataupun o-ring antara dua ni lah. Tapi aku dapat rasakan daripada o-ring dia ni, oil seal dia pun agak ke dalam. Aku tak tahu macam mana dia bawa selama ni. Disebabkan minyak yang bocor bahagian CVT ni, so motor dah agak meraung bila bawa. Sebab tu top speed pun tak ada. So tapi mungkin ada yang tanya, bukan ke slip kalau minyak banyak dekat bahagian CVT? Dia akan sampai betul-betul level slip. Tu kalau betul minyak dah terlampau banyak dah. Tapi dia sebenarnya dah kategori slip, tapi dia hampir baru-baru nak jadi senang cerita lah. So macam biasalah, kita masukkan o-ring yang baru, kita buang o-ring yang lama, kita fitkan dia, takut bocor, terus pasangkan betul, pasang oil seal yang baru, and then kita ikat balik semua macam biasa. Kemudian lepas kita dah ikat, kita lap balik lah semua sakit baki minyak-minyak lebihan yang lama tu. And then bahagian puli belakang pula, kita grease balik lah, letak grease baru dekat bahagian CVT belakang ni. So alang-alang kita check bahagian lain, tengok U-clip pun dah start longgar. So owner pun nak tukar U-clip, and then kita tukar U-clip baru juga alang-alang one set, and then kita pasang semua balik macam biasa. Yang paling penting untuk motor skuter ni, ikat memang kena pakai torque lah. Sebab apa, dia trip dia agak trip yang halus, ada part-part yang sensitif, tak boleh main tembak pakai gun. Tu elakkan risiko dulu. So kita pasang macam biasa, and then kita try motor. Bila kita try, so power dia agak berbeza lah compare dengan awal tadi. Tadi kita dah full throttle, nak pergi 40 pun bukan yang berat. Tapi kali ni baru separuh throttle, dah boleh pergi sampai 60 lebih. So jauh beza power. Aku belum full throttle lagi, mahu terpacak aku. Tipu je lebih kan. Standard tu standard je lah. So untuk korang mana nak servis motor korang, boleh datang ke Danagarage terdekat dengan rumah korang.